Okey, saya ada banyak slide, ada 81 slide, tapi masa yang diberikan untuk saya adalah selama setengah jam je. So saya akan running fast lah dengan semua slide-slide yang ada. Tapi kita at the end of session Q&A kita akan buka di booth kita dekat bahagian belakang. Ada booth LHDN di bahagian belakang. Boleh bertanyakan soalan dengan pegawai-pegawai kita kat belakang. Sebabnya masa saya nak run slide agak terhad. Okey, kita mulakan webinar kita hari ini. Okey. Kejap. Okey, terdapat beberapa agenda yang saya patut cover untuk keseluruhan slide. Ada 7 agenda, tapi several je yang saya akan sentuh, iaitu kita ada pelaksanaan e-invoice di Malaysia, ada mekanisme, ada garis panduan yang tuan-puan ataupun seller akan patuh, and portal My Invoice kita daripada LHDN sendiri, software development kit, penyediaan peralihan ke My Invoice, yang mana tuan-puan tahu My Invoice adalah benda yang baru bagi kita di Malaysia. And then last kali adalah rujukan sokongan yang tuan-puan boleh layari untuk tahu lebih lanjut tentang My Invoice. Okay, next. Okay, dekat sini yang berada di hadapan saya ni, ada yang dah menjalankan e-invoice ke belum? Belum lagi. Tak apa, kita datang hari ni bukan nak paksa ke apa, tapi kita nak beri pendedahan awal. LHDN nak bagi pendedahan awal. Okey, seperti yang tuan-puan tahu, kita dah menjalankan e-invoice daripada tahun 2024 lagi. Tapi ini adalah untuk perniagaan yang melebihi 100 juta, iaitu fasa pertama. Dan seterusnya fasa kedua melebihi 25 juta hingga 100 juta. Nah, dan sekarang ni kita berada di fasa 3, memang agak busy sikit di LHDN dengan fasa 3 1 Julai 2025, yang mana perniagaan yang melebihi 5 juta hingga 25 juta. Okey? Dan seterusnya ada fasa 4 dan fasa 5. Sebarang perubahan kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Mungkin akan ada fasa 6, mungkin akan ada fasa 7, tapi for now hanya akan ada 5 fasa dulu. Okey? So fasa yang seterusnya adalah bermula tahun depan 2026, iaitu melebihi 1 juta, dan fasa 5 jualan tahunan sehingga 1 juta. Okey, perlu diingatkan mana-mana seller yang pendapatan masih di bawah 500,000 tidak akan dikecualikan daripada melaksanakan e-invoice, tapi tak salah untuk melakukan e-invoice. Okey, tak salah. Tuan-puan boleh praktis buat e-invoice ni untuk kemudahan harian, tak salah pun, tapi tak diwajibkan lagi. Okey? Okey, walaupun LHDN dah menjalankan di fasa 3, tapi setiap fasa ni kita ada fasa interim, yang mana kita bagi percubaan selama 6 bulan. Iaitu macam contohlah kan, fasa 3 sekarang ni 1 Julai 2025, kita ada 6 bulan fasa interim yang bermula 1 Julai 2025 sehingga 31 Disember 2025. Maksudnya interim percubaan lah, kita bagi percubaan, ada kalau salah ataupun yang mana sepatutnya kita keluarkan invoice, kita tak keluar, ataupun kita patut cancel, kita tak buat lagi. It's okay, tak apa. Itu adalah fasa maksudnya pengujian, fasa peralihan lagi untuk bisnes tersebut. Kena belajar daripada waktu fasa interim tersebut ya. Okey, seterusnya. Okey, ada yang datang kepada saya, kepada office kita, tanya macam mana you all tentukan saya kena buat e-invoice ke tak? Okey, bagi syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan yang lama, kita akan tengok untuk data tahun keuangan 2022. Okey, jelas? Untuk perniagaan yang lama, yang dah menjalankan perniagaan dah lama, kita akan tengok tahun keuangan 2022, iaitu daripada penyata keuangan yang diaudit, borang nyata taksiran dan juga tempoh perakaunan untuk tahun keuangan 2022. Okey, apa-apa kita tengok 2022 dah lebih 500,000 ke belum? Ataupun 2022 dah 1 juta ke belum? Okey, dekat situ kita menentukan fasa-fasa tuan-puan ada di fasa berapa, bila yang nak start kita buat e-invoice. Okey, ini untuk perniagaan yang lama lah. Seterusnya, okey, yang ini ada pembayar cukai dengan pendapatan tahunan, dia di bawah 500,000, kita kecualikan e-invoice kan, macam saya bagi tahu tadi. Tapi ada beberapa yang beberapa pengecualian ni tidak terpakai.
Okey, mari kita tengok satu-satu Satu, pembayar cukai dengan pemegang saham bukan individu dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM500,000. You ada saham bukan individu dan you punya income RM500,000. Okey, walaupun you punya bisnes masih bawah RM500,000, tapi you adalah pemegang saham dengan pendapatan jualan tahunan lebih RM500,000. You kena buat invoice. Okey. Seterusnya, pembayar cukai adalah anak syarikat kepada syarikat induk. Saya bagi contoh syarikat A, dia dah buat fasa 1, dia dah start invoice. You adalah anak syarikat, tapi pendapatan RM250,000. Sepatutnya you tak payah buat. Tetapi, you adalah anak syarikat dikecualikan. So, you kena buat invoice untuk fasa tersebut. Untuk kiranya ikutlah kalau dia tu start 1 Januari 2024 ke, you kena ikut itu. Okey? Dan seterusnya, pembayar cukai mempunyai syarikat berkaitan ataupun usaha sama dengan pendapatan jualan RM500,000. Okey, Mr. X, dia adalah pengarah syarikat A. Dia juga mengarah syarikat A RM200,000. Syarikat B pun RM300,000. So dia ada beberapa yang mana jumlah pendapatan dia adalah RM500,000 ke atas. So semua tu kena buat invoice. Okey? Dia adalah syarikat berkaitan dengan induk dia yang sama. Okey? Jelas? Okey, seterusnya. Okey, yang tadi saya cerita pasal perniagaan yang lama. Sekarang ni adalah perniagaan yang baru. Hello? Okey, putus. Okey, kalau macam dia datang kat kaunter, dia tanya, bila saya tanya perniagaan start bila? 2023. Saya tak bolehlah menggunakan klausa tadi yang mana merujuk kepada tahun keuangan 2022, betul? So, kita ada klausa yang ini 2023 hingga 2025 yang mana pendapatannya dah lebih RM500,000. Kita kena start 1 Julai 2026. Okey, dia ada beberapa situation lah. Perniagaan baru, perniagaan lama dan perniagaan baru bermula 2023 hingga 2025 dan selepas itu pula 2026 adalah pada 1 Julai 2026 atau pada tarikh permulaan operasi. Okey. Hello. Okey. Bagi perniagaan yang mempunyai pendapatan atau jumlah tahunan kurang dari RM500,000, tarikh pelaksanaan adalah bermula 1 Januari pada tahun kedua. Okey, dia dah bawah RM500,000. So, bila dia dah capai RM500,000, lepas daripada masa-masa ni, so 2 tahun kedua, 1 Januari pada tahun kedua. Dia capai tu, kata dia capai tahun ni 2025, so 1 Januari 2027 dia kena buat e-invoice. Okey, jelas? Okey. Okey. Kita LHDN duk promosi e-invoice, tapi apa kelebihan dia? Apa manfaat dia kepada peniaga-peniaga? Okey, kita boleh tengok dekat sini perbezaan dia. Dulu kita guna kertas, kita banyak okeylah saya cerita banyak klise lah, apa pokok-pokok ditebang semua ni kan, kita guna kertas semua. Okey, sekarang ni kita guna digital. Okey, seterusnya dulu proses manual. Kita tulis, lenguh tangan nak tulis, pen, habis pen semua kan. Okey, sekarang ni kita proses secara automatik. Dulu penyimpanan secara fizikal, sekarang elektronik. Semua dalam sistem. Okey, dulu masa penghantaran tidak serta-merta. Mungkin hari ni invoice keluar 3 hari bekerja baru sampai dekat syarikat anda kalau dekat lah. Kalau tak, lambat sampai. So, yang ini serta-merta. Kita hantar terus sampai, insya-Allah. Okey, kos yang ini lebih tinggi dari segi pencetakan. Kita nak print, hantar, kos penghantaran. So, kos lebih tinggi. Tapi yang ini kos lebih rendah, insya-Allah. Okey, keselamatan rendah mungkin tercicir semasa penghantaran. Okey, dah salah, lepas tu nak kena hantar lagi. So, kos banyak. So, yang ini insya-Allah tinggi, ada encryption semua. Dan pematuhan rendah. Yang ini kita lebih tinggi pematuhannya. Kita akan monitor perjalanan progress e-invoice tersebut. Dan impact kepada alam sekitar tinggi. Macam saya cakap tadi, kita ada banyak potong pokok-pokok kan. Kita guna kertas. Dan selebihnya sekarang ni lebih rendah lah, lebih mesra alam dan mengurangkan pembaziran. Okey, apa tu e-invoice? Macam saya cakap tadi, transaction digital. Tapi, transaction digital dalam bentuk PDF dan elektronik yang
bila kita keluarkan dia adalah bentuk elektronik. Kalau kita print dalam bentuk PDF lah kan. Okey, selain daripada perkataan e-invoice tu sendiri, sebenarnya kita ada 4 dokumen yang merujuk pada e-invoice ni. Satu, invoice adalah dokumen komersial yang kita keluarkan. Seterusnya adalah nota kredit ataupun credit note. Kalau ada berlaku kesilapan dan pemberian diskaun, kita akan keluarkan credit note. Debit note bila ada charge tambahan, so kita akan keluarkan debit note. Dan refund note adalah nota bayaran balik. Kalau dah beli lepas tu ada berlaku tak nak ke apa, kita nak refund balik ataupun ada pengurangan ke, so kita akan bagi refund note. Okey, seterusnya apa jenis transaksi yang terlibat? Kita ada perniagaan ke perniagaan, perniagaan ke pengguna dan perniagaan ke kerajaan. Okey, dekat bahagian ni, memang terpakai kepada semua pembayar cukai. Memang kayaknya business to business memang sepatutnya kita keluarkan, yang mana kalau tuan-puan dah wajib melaksanakan invoice, memang kita wajiblah keluarkan invoice bagi industri-industri tertentu. Nanti saya akan next slide, ada juga industri-industri yang tak boleh keluarkan invoice secara konsul, kena keluarkan invoice secara satu-satu. Ada next slide. Okey. Sekarang ni LHDN untuk menggalakkan perniagaan-perniagaan menggunakan e-invoice, kita sediakan satu portal percuma yang dipanggil portal My Invoice. Okey, yang ini kita boleh layari daripada MyTax. Portal My Invoice dibangunkan oleh LHDN bagi kegunaan semua pembayar cukai. So sini semua pernah masuk MyTax kan? Okey, MyTax yang kita declare PCB tahunan tu, dekat daripada situ kita juga boleh akses My Invoice. Okey, yang ini adalah API. Mana? Pointer. Okey. Ini adalah API. API adalah satu program atau software yang syarikat ambil, macam dia memang selalu dah guna. Mungkin contoh yang saya selalu dengar, pengguna cakap SQL ke, dia integrate dengan kita punya sistem, so dia gunakan satu sistem je. So dia tak akan double sistem lah, kayaknya masuk dekat dia punya sistem dan lepas tu key in pula dekat kita punya sistem. So dia akan integrate, dia akan menggunakan developer lah. Okay, next. Okay, dalam portal My Invoice ni ada banyaklah juga kita kena isi, tapi tak semua di sini. Yang ni adalah medan pilihan yang tuan-puan boleh tengok. Yang color kuning ni adalah medan pilihan, tapi mengikut perniagaan masing-masing lah. Ada yang applicable, ada yang tak applicable untuk tuan-tuan dan puan-puan. So far kena go through dulu portal My Invoice, baru tengok, oh yang ini saya tak perlu, yang ni saya tak ada. Mungkin dalam portal kita tu, kalau tak silap saya, ada juga yang macam SST number, tourism tax number, yang mana yang tuan-puan tak ada, boleh letak NA. Okey? Ini sama juga. Okey, ilustrasi sistem My Invoice di Malaysia. Okey, macam ni. Tak semua e-invoice perlu dikeluarkan. Okey, bila kita beli barang, dan kalau kita request e-invoice, seller tu dah menjalankan e-invoice atau dia berada di mana-mana fasa. Jadi kalau kita request, dia wajib keluarkan. Okey, kalau kita tak request, dia akan konsulkan semua invoice-invoice tu di akhir bulan. Okey, so kalau kita minta, kita wajib untuk memberikan maklumat-maklumat lah, sebabnya kita nak benda tu. Kita nak data transaction apa yang kita beli tu. So kita perlu kongsi maklumat. So dekat sini bila kita beli barang dan dia hantar invoice kat kita, insya-Allah serta-merta ataupun hampir serta-merta dapat tu. Dan kalau kita rasa ada kesilapan, maksudnya macam saya bayar tadi 320, kenapa invoice tu keluar kat saya RM32? So kita check, oh salah ni. Dekat portal My Invoice kita boleh sahkan ataupun kita reject benda tu. Okey? Ni dekat sini permohonan untuk penolakan dan semua kita boleh semak dekat portal My Invoice kita. Okey, next. Okey, ni adalah garis panduan spesifik, ada dekat laman microsite kita LHDNM, dan dekat sini ada 14 fokus utama yang kita ceritalah. Kalau tuan-puan terlibat dengan perniagaan yang melibatkan kadar tukaran wang asing, semua tu saya tak akan go through satu-satu. So tapi dekat sini tuan-puan boleh tengoklah, ada
information lanjut tentang kadar tukar wang asing, pendapatan asing. Dekat situ ada dokumen-dokumen yang tuan-puan boleh layari dan rujuk dengan lebih lanjut. Okey, yang ni yang saya dah cerita tadi, macam mana kita pembeli mengemukakan maklumat. Okey, bila kita nak invoice, kita kemukakan maklumat dan penjual mengeluarkan Allahu Akbar. Sorry. Penjual mengeluarkan invoice dan mendapat pengesahan LHDNM, dia terus hantar dekat kita punya My Invoice portal dan dia kongsikan dia kepada pembeli. So kita akan dapat juga serta-merta. Ada orang datang kat saya kaunter tanya, kenapa saya dapat email LHDNM hari ni? Saya kena bayar apa-apa ke? Tak. Yang tu tuan-puan boleh buka dulu My Tax and buka dulu My Invoice portal tuan-puan. Tengok kat situ mungkin ada apa-apa yang tuan-puan beli dan dia hantar dokumen My Invoice tu. Dokumen e-invoice tu. So tak selagi mana dia tak cakap bayar apa-apa tu tak ada lah. So boleh buka dokumen tu, semak betul ke apa yang pembelian ataupun transaction yang kita buat tadi. Sebab ada yang datang kat saya, saya kena bayar apa-apa ke ni? Kenapa dapat email daripada LHDNM? So buka dulu dokumen tu. Okey, yang ni macam saya cakap tadi, pembeli mohon invoice, tidak. So bila tidak, kita sebagai seller boleh menyatukan semua resit secara bulanan. Okey, sama yang ni. Kalau kita nak menyatukan secara bulanan, so ada banyak invoice dia tapi kita tak tahu detail pembeli 1, pembeli 2, pembeli 3. Kita LHDM memudahkan siapa-siapa yang membeli tu, kita boleh masukkan general info dekat sini. Kita boleh masukkan tin pembeli EI 000010 untuk tin pembeli. So tak perlulah seller tu jangan gerak lagi daripada kedai, saya perlukan tin number awak, saya perlukan nama awak. Tak apa, kita boleh letakkan general. Okey? Okey. Bila yang tadi tu dia tak nak invoice, tak perlu invoice, saya tak nak, sekadar beli benda ni saya tak nak invoice. Okey. Yang itu macam saya cakap tadi, seller boleh satukan. Maksudnya dalam term lain, term LHDNM adalah konsolkan invoice tu, dan bila konsol, kita kena hantar kepada LHDNM 7 hari pada bulan berikutnya. Contohnya pembelian pada bulan ini, sekarang bulan Ogos kan. So kita boleh hantar kepada LHDNM 7 September 2025. Selama 7 hari bulan berikutnya. Okey? Okey, tadi kita cakap boleh buat invoice biasa, boleh buat invoice konsol, tapi ada keadaan-keadaan, ada industri-industri yang kita tak boleh konsolkan invoice ni. Yang mana seperti ni, automotif, kita beli kenderaan, seller tak boleh konsolkan, seller tak boleh invoicekan banyak-banyak baru hantar ke LHDNM. Dia kena hantar satu-satu. Okey? Memang akan request satu-satu. Seterusnya industri penerbangan, kita beli tiket penerbangan, kita beli barang mewah, pembinaan, pemborong peruncit barang pembinaan, pertaruhan, bayaran kepada ejen, dan yang ini semua industri. Bermula 1 Januari 2026, kalau tuan-puan beli apa-apalah, tak kisah, bukan automotif, bukan penerbangan, bukan barang mewah, tapi dengan harga dia lebih daripada RM10,000, so seller wajib keluarkan e-invoice individu. Okey? Bermula 1 Januari 2026. Kalau tuan-puan kata minggu lepas saya beli barang RM10,000, kenapa tak dapat e-invoice pun? Ini mungkin seller tu dia tak start lagi, ataupun ini dia tak tertakluk lagi kat sini. Tapi kalau 1 Januari 2026, dia memang perlu wajib untuk keluarkan e-invoice tersebut. Okey. Yang ini untuk company-company yang ada staff nak claim penginapan, pembelanjaan, petrol, semua tu. Okey, boleh claim atas nama pekerja. Tak perlulah dia balik office cakap awak kena pergi balik dekat sana, suruh dia buat resit atas nama syarikat pula. Tak perlu. Okey, dia boleh menggunakan nama staff dengan syarat mesti ada dinyatakan dengan jelas dalam polisi majikan. Dalam handbook syarikat memang ada cakap dia ni beli makanan sarapan pagi boleh claim
dia ni pergi isi minyak boleh claim. Okey? Apa saja yang syarikat dah cakap boleh claim, boleh staff tu kiranya manfaat pekerja, so boleh dikira. Ataupun okey, lagi satu yang saya nak cakap dekat sini, katakan dia pergi mana-mana dan syarikat tersebut tidak menjalankan invoice lagi, boleh menggunakan resit biasa. Yang resit lama tu masih diguna pakai. Okey? Okey. Diguna pakai, kiranya tak payahlah macam ada yang datang tanya saya, kenapa dia tak bagi, macam mana ni saya nak claim tak boleh semua. Boleh, kita simpan je resit. Selagi mana satu Malaysia ni tak mewajibkan lagi semua orang melakukan invoice, resit tersebut masih valid. Okey, yang ini adalah e-invoice bil kendiri. Ada yang keadaan yang mana kita tak perlukan e-invoice tu sendiri, kita perlu keluarkan self bill. Okey, saya bagi contoh. Satu syarikat ni dia menyediakan rumah sewa kepada pekerja dia. Okey, pekerja dia menyediakan rumah sewa, so dia sewakan dekat Pak Abu ni. Pak Abu tidak menjalankan perniagaan, dia tak boleh keluarkan invoice. Okey, dia tak boleh keluarkan invoice. Jadi syarikat ini sendiri untuk merekodkan pembelanjaan dia, so dia buat self bill. Ada option dekat My Invoice Portal, nanti saya akan tunjuk My Invoice Portal, yang mana selain daripada penyediaan dokumen invoice, dia juga boleh keluarkan self bill kepada orang yang tidak menjalankan perniagaan. Begitu juga dengan kalau kita beli barang dengan kata contoh kita import daripada Singapura. Singapura tidak tergolong ataupun tidak terikat dengan kita punya tax ataupun dia tak ada TIN number. So sebagai kita yang beli di Malaysia, kita boleh keluarkan self bill atas transaction tersebut. Okey? Okey, ini untuk bayaran faedah, tuntutan pampasan dan pengurangan modal. Tidak berkaitan. Okey, yang ni saya dah cover tadi, yang mana general number. General number yang macam kita pembeli tak nak kongsikan maklumat, so kita as seller kita boleh masukkan E10010. Okey, yang ni untuk platform e-dagang. E-dagang yang mana kita menjual guna Grab, Foodpanda, semua tu. Platform e-dagang bertanggungjawab untuk mengeluarkan e-invoice bagi pihak kita, seller. Okey, kiranya kita beli barang apa-apa daripada Shopee, so Shopee akan keluarkan e-invoice kepada pembeli. Okey, so kiranya sebagai seller kita yang back end yang nombor 3 ni tak perlu keluarkan invoice sebab kita tak tahu siapa beli. Shopee yang tahu siapa beli. So pembeli request kat Shopee, Shopee yang akan keluarkan invoice. Okey, last. Okey, yang ini adalah soalan lazim industri spesifik, yang mana banyak sangat soalan yang boleh di-cover dekat industri-industri ni. Semua ni ada dokumen yang berasingan di laman web kita. Penjagaan kesihatan, pembinaan, telekomunikasi, pelancongan pun banyak soalan, penerbangan, e-dagang. Okey, seterusnya, ini adalah portal My Invoice yang saya cerita tadi tu, yang LHDM dah sediakan secara percuma. Tak perlu nak hire developer lain, nak beli software-software lain untuk key in data e-invoice. Boleh gunakan kita punya portal secara percuma. Kita tak terhadkan kepada saya, tapi selalunya syarikat-syarikat yang besar dia dah ada program software dia sendiri. Okey, yang mana integrate dengan sistem kita. Ini adalah paparan muka My Invoice Portal. Walaupun nampak simple macam ni, banyak benda kita boleh buat. Kita boleh buat penetapan profil, kita boleh hantar invoice, kita boleh tengok apa yang kita hantar ataupun tengok apa yang kita dah dapat, yang tadi awak beli barang tadi tu, kita boleh semak daripada sini. Dan juga penolakan dan pembatalan. Okey, bila contoh tuan-puan akan buat e-invoice 1 Januari 2026. Sekarang ni dah datang dekat kaunter cakap, macam mana nak buat? Saya risau salah nanti waktu fasa interim. Jangan risau. Sebab kita ada fasa interim. Satu lagi, kita ada website yang boleh play around. Play around untuk buat e-invoice tersebut. Kita ada pre-prod kat sini. preprod-mytech.hasil.gov.my.
Dekat sini tuan-puan boleh issue invoice kepada dummy seller, kepada dummy pembeli, tak kisah. Kayaknya play around dulu, senang. Nanti bila dah masuk fasa tuan-puan, tak adalah salah kalau kita datang tu, oh tak adalah penalti nanti apa-apa, okey? So yang ini adalah production kita. Ni adalah production kita yang samalah macam sebelum ni. Yang ini adalah production kita. Tapi lebih kurang juga, pre-prod pun sama je rupa dia. Cuma yang itu tidak live lah, tak production lah. Okey. Okey. Ada beberapa kategori untuk peranan. Untuk sendirian berhad, kita kena ambil sebagai pengarah syarikat. Untuk sole prop, kita ambil pemilik perniagaan. Setiap kali kita login tu, kita kena tahu peranan kita sebagai apa. Sebab tu bila datang dekat saya tanya, cik sendirian berhad ke ataupun cik sole prop? So, benda ni memainkan peranan. Benda ni memainkan peranan ni. Kalau salah nanti. Okey. Lagi satu soalan dia, saya pengarah, saya busy. Saya boleh tak nak lantik staff saya untuk buat my invoice? Boleh. Kalau syarikat tu ada 20 orang, 20 semua nak hantar invoice, tak ada masalah. Tapi selalunya pengarah akan limitkanlah beberapa orang. Dan even wakil tu sendiri pun, tuan-puan boleh tetapkan pegawai A buat penolakan, pegawai B buat submission. Tak ada masalah. Itu adalah kita leave it to company untuk adjust sendiri semua tu. Macam mana tuan-puan nak kawal proses e-invoice tu. Ini adalah kepada wakil syarikat. Okey, jangan risau. Semalam ada orang tanya saya, kalau saya bagi dia sebagai wakil, adakah dia nampak saya punya PCB bulan-bulan, dia nampak saya punya refund? Tak. Sebabnya wakil akan masuk sebagai syarikat, bukan masuk sebagai pengarah. Dia risau nanti saya bagi wakil, dia bagi wakil pengarah kan, takut nanti nampak PCB aku tolak 5,000 bulan-bulan, 10,000. Dia takut staff dia tahu. Jangan risau, staff takkan tahu sebabnya dia masuk sebagai wakil syarikat. Okey? Okey, ini adalah my tax. Kalau tuan-puan tak kurang familiar, kita boleh masuk guna nombor kad pengenalan, nombor pasport dan juga beberapa. So sebagai rakyat Malaysia, kita akan masuk sebab menggunakan kad pengenalan. Dan ini adalah paparan dia. My invoice ada dekat sini. Okey, tuan-puan, my invoice ada dekat sini, dekat bahagian atas kanan. Okey, dekat bahagian atas kanan ada my invoice. Dekat situlah tuan-puan akan nampak macam ni. Okey, bila first time login, tak kisahlah syarikat ataupun individu, memang kita kena settlekan bahagian pendaftaran ni dulu. Okey, pendaftaran ni ada 4 tab ni, semua kena hijau baru boleh proceed sign, submit. Okey, dekat macam tadi ada saya cakap pasal SST registration number dengan tourism tax kan. If not applicable for your business, you can put NA here. Okey, tapi semua yang asterisk ni selalunya yang kosong adalah postcode. Yang ini, 2 ni. So, sampailah dia naik hijau ni, then boleh proceed. Ada orang tanya saya wakil syarikat, pengarah dah bagi. Okey, nak dekat masa dah kejap, saya cepatkan. Pengarah dah bagi peranan dekat saya. Tapi kenapa saya tak boleh masuk? Sebab pengarah sendiri tak masuk. You sebagai bos, you kena settlekan bahagian pendaftaran ni dulu, baru wakil boleh proceed the next step. Okey? Ada boleh. Okey, ini adalah add intermediary untuk software yang mana syarikat-syarikat menggunakan software luar. Dia boleh add intermediary, iaitu dia ambil software luar, dia minta orang lain wakil daripada software tu pula untuk hantar invoice kat dia. So di situ dia bukanlah wakil syarikat, dia adalah intermediary bagi syarikat tersebut. Okey, ini adalah rupa penghantaran my invoice. Dekat sini mungkin kecil kot, nampak. Nanti saya akan paskan slide kepada pihak penganjur. Nanti pihak penganjur, kalau sesiapa yang perlukan slide ini, boleh minta dengan pihak penganjur. Dekat sini ada tab supplier dan juga buyer. Kita boleh masukkan detail-detail. Okey, saya cepat sikit Okey, ini adalah detail classification code dan juga product service. Classification code ni, even saya sendiri pun tak ingat. Terlalu banyak classification code business ni. Macam mungkin services, ada banyak lagi lah. Tapi jika perniagaan tuan-puan tak ada dalam classification code ni, tuan-puan boleh menggunakan kod others.
Others 024 kalau tak silap saya. Tapi yang penting adalah sini, product of service ni. Sebabnya kita masuk LHDN audit nanti, kita tak tengok betul ke salah ataupun yang tuan-puan masukkan kod tu. Kita nak tengok sebenarnya tuan-puan sendiri kena tahu apa yang tuan-puan jual, apa yang tuan-puan beli. Dekat sini, product of service ni. Nanti dah masuk others lupa. Oh, beli apa, jual apa dekat sini tak ingat. Sebabnya tak describe dekat situ. Okey? Dekat sini ada quantity dan unit price. Okey, inilah rupa dia dekat belakang. Dan ini adalah document is signed off behalf ni, maksudnya pengesahan je. Lepas kita dah submit, then kita ada pengesahan dekat bahagian bawah ni. Masuk identification number. Okey, ini adalah batch upload. Contohnya satu hari ada 7 e-invoice. Ada 7 pembeli yang minta e-invoice. Then tak ada masa ni, saya busy banyak sangat customer. So at the end of the day, you boleh update secara berkelompok, perkataan dia batch. Tapi 7 pembeli ni akan dapat individu e-invoice. Dia bukanlah tak dapat, dia dapat, cuma dihantar sekali. So dia akan sign sekali saja dekat sini nanti. Macam tadi, kalau dia ada masa, dia akan setiap kali invoice tu dihantar, dia sign. Yang ini dihantar sekali je. Okey, ni rupa dia. Okey, yang ini dokumen upload sama macam tadi. Ini adalah paparan dokumen yang telah dihantar. Kita boleh tengok dekat sini submitted ataupun receive. Dekat receive ni apa yang tuan-puan receive lah, invoice yang tuan-puan receive. Dekat submitted ni adalah apa invoice yang tuan-puan hantar kepada pembeli. Inilah rupa e-invoice daripada My Invoice Portal. Okey? Ada maklumat supplier, ada maklumat buyer dan juga QR code yang boleh kita tengok secara digital. Okey? Ini rupa dia. Okey, yang ini penolakan dan pembatalan. Macam saya cerita di awal tadi, ada invoice tu salah ataupun pengurangan. Saya tak setuju dengan pembelian ni. So dekat sini kita boleh penolakan dan pembatalan. Okey, ni semakkan status penghantaran. Status dia ada dekat sini, valid ataupun not valid dekat sini. So nanti semakkan silang baliklah, adakah invoice tu berjaya dihantar ataupun tidak. Okey, panduan pengguna saya popek-popek kat sini masih tak faham ataupun terlalu cepat masa dengan kita. So tuan-puan boleh melayari kita punya website dan juga scan QR ni untuk video panduan cara nak guna portal My Invoice. Okey, kita mudahkan LHDN buatkan satu lagi option untuk mudahkan cari TIN number. Sebab saya sendiri pun kadang-kadang tak ingat TIN number saya. So bila kita beli barang, so seller boleh semak buat carian TIN di portal MyTax. Dia masukkan nombor IC dan kita akan semak apa dia punya TIN number. Okey, so dia boleh masukkan dekat invoice nanti. Okey, kita juga ada buat app yang boleh download daripada App Store, Google Play dan Huawei App Gallery. Okey, yang ini adalah apa? Bila you nak beli barang, tak laratlah nak cakap banyak kali hari ni beli 5 barang, 5 semua nak e-invoice. Tak larat cakap banyak kali nama apa, nombor telefon semua. So download kita punya app dan tunjuk macam ni je. Ini QR, bila scan, seller akan dapat semua detail kita. So tak payah bercakap, tak payah bercakap kan. Kiranya okey, ambil detail saya, so boleh direct settle. Okey. Okey, yang ini adalah PMKS. Puan Zafina, saya ada berapa masa? Boleh kejap Okey, yang ini untuk PMKS daripada banyak-banyak ruangan yang perlu diisi tadi. Untuk PMKS perusahaan mikro kecil sederhana, kita dah mudahkan dengan 6 medan utama saja yang perlu diisi. Okey, yang itu nombor rujukan invoice, ada classification code, keterangan produk macam saya cakap tadi, lebih kurang je, cuma dia punya ruang untuk diisi tu lebih sedikit. Okey, yang tadi lebih kurang. Okey, apa manfaat dia? Okey, sekarang ni LHDN tengah kita jelajah semua negeri buat kesedaran invoice dan juga kita juga ada iklan melalui radio, melalui billboard dan juga macam sekarang ni saya datang untuk webinar
Jika tuan-puan ada apa-apa masalah boleh datang ke cawangan kita untuk tanya soalan. Okey. Okey, yang ini saya dah beritahu tadi, portal My Invoice percuma, tuan-puan boleh masuk MyTax dan layari portal My Invoice. And then kod QR pun saya dah cover tadi. Nanti download app, nanti tunjukkan. Dan juga ni aplikasi ePOS Point of Sale, masih dalam fasa rintis. Okey, yang ni yang saya bercerita pasal Shopee, Foodpanda tadi tu. So platform e-dagang tu sendiri yang kena keluarkan e-invoice bagi pihak penjual. Good. So kita yang menjual di Shopee tu tak ada perubahan apa-apa pun. Tapi at the same time kita patuh kepada e-invoice tu sendiri. Tapi orang lain yang keluarkan e-invoice untuk kita. Okey, dekat sini apa ringkasan insentif dalam RMK yang kita bagi? Government bagi kat kita, LHDN bagi. Bila kita patuh dengan invoice, kita dapat pengurangan allow modal, yang mana dulu 4 tahun kita dapat kepada 3 tahun, di mana kadar allow modal dinaikkan kepada 40% allow permulaan dan 20% allow tahunan untuk barang-barang ICT. So kalau patuh ni macam you dah buat 1 Julai 2026 masa fasa interim ni, apa yang perlu keluar invoice you buat, apa yang boleh konsul you buat, kiranya tak ada salah pun. Sebab itulah saya minta cuba start lebih awal, so boleh play around. So bila waktu interim ni pun memang cemerlang, TikTok, gemilang, terbilang, so boleh buat tuntutan allow modal. Okey? Dan juga potongan cukai diberikan sebanyak RM50,000 bagi setiap tahun taksiran. Diberikan ke atas pembelanjaan berkaitan ECG yang dibuat oleh syarikat PMKS. Okey, ini standard kita pengurusan perubahan daripada segi sumber manusia, dari segi teknologi yang mana saya cover tadi, kata akan lebih mesra alam, dan juga proses tu lebih teratur. Mungkin dulu secara manual kita lupa, dah hantar ke belum my invoice, e-invoice ni. Sekarang ni kita dah tahu, lepas ni step apa, lepas ni step apa. Okey, seterusnya ini adalah dokumen-dokumen yang tuan-puan boleh rujuk di laman microsite kita. Okey, yang ini insya-Allah kita ada telefon 0386828000, insya-Allah 24 jam Isnin hingga Ahad, dan email, chat dan juga kaunter. Kaunter bila mana syarikat awak lebih dekat dengan KL, cawangan lebih dekat KL adalah Jalan Duta lah. Kami daripada Jalan Duta. Yang mana kalau lebih dekat dengan Selangor, pergilah Selangor. Mana-mana yang terdekat. Okey. Untuk email ni saya nak maklumkan sekarang ni 1 Julai 2025 ada banyak sangat pembayar cukai. So memang a lot of email yang kita orang terima, mungkin akan berlaku delay sikit lah sebab banyak soalan yang diorang kemukakan. Okey, sekarang ni dah saya cuba compile semua tu daripada 81 slide tinggal 26 slide je. So terima kasih atas perhatian tuan-puan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau ada soalan, sebab kita ada lagi sesi seterusnya, kalau ada soalan kita berada di meja booth yang pertama, boleh rujuk kami di bahagian belakang. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Fariza. Terima kasih. Sekarang kita menjemput, kita nak minta tolong tuan-puan semua scan kita punya QR code untuk meningkatkan perkhidmatan kita lagi dari masa akan datang. Saya bagi slide full. Jadi seterusnya kita menjemput Kejap, dia kat toilet tapi semua tu biar dia orang isi. isi. Jom kita